Cikgu, baru saya nak tambah simpanan di akaun emas Gap. Tiba-tiba tengok harga dah naik sampai RM510 untuk 1 gram. Jadi, adakah okey cikgu saya nak tambah simpanan saya saat harga emas tengah tinggi sekarang? Okey, kalau tuan-puan nak tahu jawapan untuk persoalan ni, kena tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save supaya video ni tak hilang dan boleh jadi rujukan untuk masa akan datang. Okey tuan-puan, yang pertama sekali, bila nak menabung emas ni, tuan-puan kena tahu yang mana emas ni adalah simpanan untuk jangka masa panjang. At least lah tuan-puan simpan 2 tahun dan ke atas. Jadi, kalaulah harga emas sekarang mahal, sebenarnya tuan-puan tak perlu takut untuk simpan emas. Sebab apa? Sebab tuan-puan bukan nak jual besok. Tuan-puan nak jual 3 tahun akan datang. Harga yang tuan-puan rasa mahal hari ni akan jadi jauh lebih murah 2-3 tahun akan datang. Ini sama dengan kes saya pada tahun 2020. 1 gram pada ketika tu sekitar 267. Saya rasa harga tu mahal. Walaupun saya rasa mahal, saya tetap simpan emas pada ketika tu sebab saya tahu saya nak simpan emas ni untuk long term. Buktinya hari ni emas 1 gram 267 yang saya simpan dulu, hari ni harga dia dah naik sampai RM510. Jadi kalau tuan-puan rasa takut, itu normal sebab takut pada ketika ini. Untuk 2-3 tahun akan datang, tuan-puan akan rasa happy sebab harga emas akan terus meningkat. Dapat sesuatu tuan-puan, nak daftar akaun emas Gap boleh isi bet biru dekat bawah. Nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.